Jadi guys, saya nak ingatkan lagi sekali, Bersatu ke, PAS ke, UMNO ke, mana-mana partilah, kita orang sebagai rakyat, kita orang tak peduli. We don't care. Apa yang kita nak adalah kita nak tengok korang bersatu. Kalau hari ni korang ada krisis, kalau korang ada masalah, engkau selesaikan. Sebab kita nak selamatkan negara. Perjanjian Anwar Trump dah tamat dah. 60 hari tu tempoh masa dah habis dah. Negara dah tergadai dah. Ini perkara yang paling penting, kita nak selamatkan negara. Tapi selagi mana politikus-politikus yang ada ni terus bergaduh, berbala, berebut kuasa, rakyat kat bawah ni lah yang mampus. Sekarang ni yang bagi kesan ni adalah korang lah. Korang lah yang punca jadi macam gini. Semua parti politik lah. Semua parti politik. Tak ada yang terkecuali. Setuju tak? Yelah. Kalau nak kata tak boleh. Contoh, mana ada PAS, mana ada PAS tak terlibat. Ni Perlis ni. Perlis ni. 3 orang ahli parti PAS. Adun PAS. Dah kena pecat lah. Speaker hantar notis kekosongan lah. Nak kosong macam mana? Dah lebih 3 tahun. Dah lebih 3 tahun, mana boleh kosong dah. Tak ada dah kosong tu. Nampak tak? PAS pecat 3 orang tu. Speaker hantar notis kekosongan kursi 3 dun PAS tu. Mana boleh kosong dah lebih 3 tahun. Dah lebih 3 tahun tak ada bubar lah. Dah dapat pencen dah. Tak ada bubar dah. Sebab tu hari ni Menteri Besar Bersatu ambil angkat sumpah. Nampak tak? So punca dia samalah. PAS pun sama, Bersatu pun sama. UMNO lagilah haprak. Sebab kita kat rakyat kat bawah ni, saya minta tenang, jangan masuk dalam perangkap. Kita jangan bergaduh. Saya minta lagi sekali kepada member-member dalam Bersatu, dalam PAS. Kalau pemimpin kau bertelagah, engkau jangan bertelagah. Kita ada misi besar nak selamatkan negara. Parti ni tak bawa pergi mana pun. Parti ni tak bawa mati pun. Engkau besok mati, nak talkinkan engkau pun, dia tak tanya besok nanti mati dah ke bumi nanti, malaikat akan tanya parti apa. Tak ada. Malaikat tak tanya kita parti apa, sayang. Kita orang Melayu. Kita orang Islam. Saya ingat ada pepatah bagi tahu, Melayu sepakat, Islam berdaulat. Bukanlah kata Islam tu tak berdaulat. Tetapi orang Melayu ni bila dia sepakat, berdaulatlah Islam di tanah Melayu. Tapi kalau orang Melayu berpecah, tak ada lah. Tak ada daulat lah Islam di tanah Melayu. Kita dah tengok contoh dah. Singapura. Mana ada dah? Adalah azan. Adalah. Tapi kat mana? Takkan itu yang kita kata macam Wan Hadi kata, tak apalah. DAP ada pun tak apa. Yang penting kita boleh sembahyang. Takkan itu yang kita fikir je. Jadi hari ni saya minta ahli-ahli parti PAS dengan Bersatu sekarang ni dalam krisis yang tengah panas ini, tenang, sabar. Hero Malaya pun dah keluar kenyataan. Kalau bekerjasama dengan Muafakat Nasional pun tak ada masalah. Saya pun bagi tahu, saya tak kisah pun. Macam saya bagi tahu, kalau PAS nak bersama dengan MN, teruskan. Tetapi ingat, jangan tinggal amanah. Kepada ahli PAS, pemimpin PAS saya tak payah tegur lah. Saya tak layak nak tegur pemimpin PAS. Kepada ahli PAS, PAS ada amanah. PAS ada amanah. Amanah yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir. Bila? 2018. Masa bila? Masa Tun Mahathir Perdana Menteri. Jangan percaya saya cakap, boleh pergi cari kenyataan Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Abdul Hadi Awang bagi tahu, selepas pilihan raya 2018, mereka jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Pergi cari. Ada ingat tak kenyataan tu? Dia jumpa dengan Tun Dr. Mahathir di Pejabat Perdana Menteri. And then Tuan Guru Hajari bagi tahu, dia tanya dengan Tun Mahathir, habis macam mana ni Tun? Sebab masa tu DAP dalam kerajaan. Macam mana ni Tun? So Tun Mahathir bagi tahu dekat Tuan Guru Hajari, kena bawa Melayu. Kena satukan Melayu. Start daripada tu lah. PAS tukar. Daripada pakai kopiah, dah mula pakai songkok. Daripada tak pakai tanjak, dah pakai tanjak dah. Daripada tak cerita pasal Melayu, dah cerita pasal Melayu. Hari ni PAS bawa panji Melayu di kalangan parti politik ini. Bukan UMNO. Bukan Bersatu. PAS. Jadi kepada ahli-ahli PAS, ingat, ini amanah. Kalau korang pergi bergaduh juga, bermakna kau khianat amanah yang diberikan. Bukan saya bagi amanah ni.
Tapi presiden kau sendiri yang bagi amanah ini. Sebab kita dalam misi nak satukan orang Melayu. Kemelut parti politik, itu biarkan pemimpin. Bukan kita di bawah ini. Kita kena terus fokus untuk menyelamatkan negara ni. Penyatuan Melayu melangkaui politik kepartian. Okay. Adalah saya tengok kemelut yang terbaru ni, ada yang kata PAS pergi Solo. Kepada mereka-mereka ahli PAS, kalau ada yang komen macam gitu, bermakna kau tak cerdik lah. PAS kalau pergi Solo, kita takkan menang semua. Kita ni, kenapa Tun Mahathir buat payung besar Melayu? Tun Mahathir buat payung besar Melayu supaya bila PRU 16 tak lama lagi ni, kita tak pergi pertandingan 3 penjuru. Kita bertanding 2 penjuru. Itu matlamat kenapa Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Supaya kita tak berpecah. Jadi saya harap orang PAS, ahli PAS, fikir masak-masak. Jangan emosi. Jangan jadi bodoh macam UMNO ni semua. Cukup lah, kau dah tengok UMNO ni bodoh. Orang PAS juga cakap, dulu kita dengan DAP, kan? Kita dah bau taik dah, busuk. Kita tinggalkan DAP. Datang UMNO ni, dia bau, lagi dia suka, dia hurung pula dekat taik tu. Lalat. UMNO kan lalat. So hari ni, janganlah ahli PAS jadi macam UMNO juga. Jadi lalat pula dah. Bermakna amanah tu. Saya nak tegur pada ahli PAS, amanah. Pemimpin biar parti uruskan. Kepada penyokong-penyokong bersatu pula, sabarlah, tenanglah. Awak tu pun daripada UMNO. Awak tu pun daripada UMNO. Jadi bersatu. Parti pun baru. Jadi dalam konflik hari ni pun, kita kena satukan semua. Kalau pergi sendiri-sendiri tak berjaya, kan? Dan ikut pemimpin lah. Ikut pemimpin. Pada pemimpin ni dia ada kaedah dia, dia ada seni dia. Cuma kita tak tahulah. Game ni kadang-kadang best, kadang-kadang tak best. Betul tak? Kadang-kadang seronok, kadang-kadang tak seronok, kan? Tapi itulah strategi. Kalau kita cerita, dia akan jadi tragedi. That's why kenapa tak boleh cerita strategi. Timalabot faham? Timalabot faham? Timalabot. Saya buka Timalabot je. Korang tak faham. Timalabot saya tanya ni, faham tak faham ni? Faham, mantap. Makan popcorn.